yang terus berubah. Teknologi datang membuka jalan, AI di pendidikan menjadikan kita pintar. Belajar jadi lebih mudah, lebih cerdas, lebih cepat. Kisah ini menceritakan tentang Alif, seorang pelajar tingkatan 3 yang sedang mengalami masalah dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Akan tetapi, siapa sangka pada hari ini, masalah Alif dapat dibantu dengan satu kaedah pembelajaran abad ke-21 yang lebih futuristik dan interaktif. Alif, saya perhatikan awak daripada awal tahun sampai dah sekarang masih lagi perangai tak berubah. Saya bantu adikku. Setiap kali subjek saya, buka awak, tengok duduk kebosanan. Setiap kali masuk makmal, awak tidur. Saya sebenarnya tak pernah kerja. Okey, duduk semua. Okey semua, untuk hari ini, kita akan belajar tentang tajuk metafonik. Sedia maklum, tajuk ni berkaitan dengan kereta kawalan jauh. Ada 4 sistem untuk kendalikan kereta kawalan jauh, dan apa yang perlu kamu semua lakukan adalah langkah pertama, hendaklah melukis seperti mana saya lukis kereta kawalan jauh. Boleh semua? Selepas ini, saya akan semak seorang demi seorang hasil lukisan kereta kawalan jauh. Boleh mulakan. Cikgu, kenapa saya kena lain? Saya tak boleh lah, cikgu. Ada Alif? Mari cikgu. Okey, macam ni Alif, cikgu tunjukkan. Kamu buka aplikasi Google, kemudian type PING. Setelah itu, type sahaja gambaran yang kamu mahukan, kemudian AI akan menjana idea kamu ke gambaran yang menarik seperti ini. Contohnya, cikgu mahu gambaran karikatur pacuan 4 roda. Dan, tada! Inilah hasilnya. Mudah dan menarik, bukan? Cikgu, boleh saya cuba untuk menaip? Saya ingin menaip gaya lukisan karikatur hyperrealistik seorang lelaki kecak sedang bermain pacuan 4 roda kawalan jauh di sawah padi pada waktu senja. Berlatar belakangkan matahari, senja warna oranye, HD, realistik, gembira, warna-warni. Untuk mendapatkan kesan yang lebih realistik, Alif boleh menukarkan karikatur poster tersebut kepada muka Alif. Begini caranya. Dan hasilnya menjadi begini. Barulah gambar dia nampak handsome sebab ada muka saya. Boleh faham? Oh, macam tu punya. Kalau dah faham, lepas ni saya akan bagi awak kerja rumah untuk masukkan muka awak bermain ke mana jauh. Okey, cikgu. Teknologi terkini menceritakan tentang The Image, iaitu sebuah platform pencarian gambar yang menggunakan kecerdasan buatan iaitu AI untuk menghasilkan imej yang berkualiti tinggi, mengenal pasti objek yang terdapat dalam gambar, serta menawarkan ciri pencarian visual yang lebih pintar dan interaktif. Kelebihan menggunakan Big Image adalah menghasilkan gambar yang berkualiti tinggi serta pencarian gambar yang lebih mudah. Selain itu, kelemahan menggunakan Big Image pula adalah pencarian tidak seperti yang kita inginkan serta banyak iklan yang mengganggu ketika pencarian gambar. Kesimpulannya, sebagai pengguna haruslah bijak dalam menggunakan teknologi maklumat yang terkandung dalam era digital masa kini. Satu, dua, tiga. 2, 3. Di kelas yang penuh harapan, guru digital siap beradaptasi dengan teknologi yang canggih. AI hadir sebagai navigasi, mengajarkan kita lebih bijak, mengurai rumus, memecah teka.